Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Khalil Husairi Berusmadi. Nombor matrik 023 11032. Okey. Kumpulan kami adalah kumpulan 3. Kami mendapat tajuk berkaitan dengan integriti dalam pendidikan lah dan apa impak pada masa depan. Okey, sebelum kita pergi lanjut, kita kena faham pengenalan pendidikan ni, kenapa penting pendidikan. Pendidikan ni merupakan asas utama dalam nak membentuk akhlak dan ilmu pengetahuan, dan dia antara kemajuan sebuah negara lah. Dan melalui sistem pendidikan, dia adalah antara paling berkesan dalam untuk kita nak membangunkan masyarakat. Sebab apa? Sebab kita ada satu patah Melayu yang mengatakan menutup buluh biarlah pada rebungnya. Kalau kita menutup buluh pada keadaan dia masih dah jadi buluh, maka bila kita nak lentur dia susah dan dia akan pergi kepada kita balik dan kita akan sakit. Okey, tanpa lengah lebih lanjut, kita akan pergi dulu apa salah satu makna integriti dari sudut semua pihak. Yang pertama ialah DP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Okey, integriti bermaksud kejujuran, keadaan sempurna dan utuh, dan keutuhan ni daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Lepas tu kita ada apa daripada KPM, Unit Integriti sendiri, dan kita ada daripada Institusi Integriti Malaysia ataupun yang dikenali sebagai IIM, minta maaf, yang bermaksud dia pun mentakdirkan integriti sebagai kualiti unggul yang berasaskan nilai moral, kejujuran dan tanggungjawab dalam tadbir urus serta budaya organisasi yang beretika. Tambahan pula, Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM, dia menerangkan bahawa integriti dalam pendidikan merangkumi pelaksanaan tadbir urus yang tulus, budaya kerja yang ber-accountability serta pematuhan kepada kod etika profesional. Selain itu, terdapat tokoh yang lain juga mengatakan, di pandangan tokoh lah, daripada kajian daripada Rahmah Abdul Aziz ni, dia kata dalam kajian isu integriti dan inisiatif Malaysia mengukuhkannya, integriti dikaitkan dengan kejujuran, ketekalan dan tindakan meskipun tiada penyaksian dan kepatuhan konsisten kepada nilai prinsip dan etika. Dia masukkan ini, dia adalah kejujuran walaupun orang tu tak ada, walaupun di sekeliling tak ada orang. Ia integriti ni berkejujuran lah. Dia maksudnya ihsan. Kalau Islam ni kita ada satu benda bernama ihsan lah, satu perbuatan yang kalau kita buat tu kita kena rasa Allah melihat kita. Benda ni dia akan menghilangkan sifat-sifat yang teruk yang untuk nak mengkhianati dan sebagainya. Itu je. Kita akan pergi ke seterusnya. Assalamualaikum. Okay. Seterusnya berkaitan dengan integriti dalam pendidikan Malaysia. Sebenarnya di sini saya meletakkan teruslah apa yang integriti badan-badan yang telah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan integriti, untuk memasukkan integriti dalam pendidikan Malaysia. Tapi kita masuklah sikit. Integriti dalam pendidikan merujuk kepada penerapan nilai moral, kejujuran dan tanggungjawab dalam semua aspek sistem pendidikan, sama ada dalam kalangan pelajar, tenaga pengajar, maupun pentadbir. Nilai ini penting bagi memastikan proses pendidikan berjalan secara adil, telus dan bebas daripada sebarang penyelewengan atau salah laku lah. Dan menegaskan bahawa kemusatan integriti dalam pendidikan tinggi sering berlaku dengan penipuan kecil, kemudian menjadi dinormalisasikan terhadap ketidakjujuran akademik. Hal ini menunjukkan bahawa integriti bukan sahaja konsep etika, tapi merupakan asas kepada keberkesanan dan kredibiliti sistem pendidikan negara. Tambahan pula, dari sudut pelaksanaan integriti dalam pendidikan dapat dilihat menjadi 3 dimensi utama, iaitu integriti akademik, integriti pembinaan dan integriti profesional. Dan saya akan tambah sikit lah, antara yang integriti yang telah pun dilaksanakan di Malaysia, yang pertama ialah Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya telah diwujudkannya badan kementerian yang khusus untuk pendidikan, iaitu adalah KPM, yang makna KPM ini fungsi termasuk tertib pengukuhan nilai-nilai murni, garis panduan kesedaran integriti. Mereka yang akan keluarkan pengurusan aduan salah laku. Kalau ada salah laku, boleh beritahu dekat mereka. Kalau melihat ada satu ada cikgu tu mengambil rasuah ataupun cikgu tu melihat tapi dia tak melakukan apa saja. Okey, seterusnya objektifnya adalah menyepadukan usaha-usaha integriti, pencegahan dan pematuhan dalam KPM agar pelaksanaan lebih fokus dan menyeluruh. Seterusnya, Unit Integriti Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun KPTA MOHE yang ditubuhkan pada 1 Ogos 2013 melalui perkeliling perkhidmatan sebagai focal point pengurusan isu integriti di institusi tinggi. Tanggungjawab seperti mengadakan program pengukuhan integriti kepada warga institusi tinggi, menerima aduan tertib, memastikan tindakan ke atas pelanggaran etika yang dilanggar, lebih kurang macam KPM tapi lebih tinggi lagi. Dan seterusnya, program wira anti rasuah. Yang ni lah. Tapi yang bagus ni program ni adalah dia memfokuskan pelajar sekolah rendah lah. Yang ini sangat penting sebab macam saya kata lah, menuntut bulu biarlah pada usia rebung. Maksudnya kita mestilah waktu kecil-kecil inilah kita kena terapkan nilai integriti. Sebab bila dah besar, dia agak susah lah untuk nak move on benda tu. Macam wira ataupun war, program pendidikan pencegahan rasuah di sekolah rendah dan menengah untuk menyemai nilai integriti dan kesedaran rasuah di kalangan pelajar. Okey, yang terakhir sekali adalah kursus integriti anti rasuah KIA, sebagaimana yang dilakukan dalam kelas ni, dan latihan untuk tenaga pengajar dan TVET. Kursus training of trainer, kursus integriti anti rasuah KIA dan versi untuk TVET dilaksanakan bagi pegawai dan pengajar untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan menyampaikan model integriti dan anti rasuah. Okey. Yang last ni kita tahulah, sudah maklum yang benda ni telah pun dijalankan di kelas kita, iaitu kelas integriti anti rasuah yang mengajarkan kita berkaitan dengan isu-isu integriti, isu-isu salah laku yang penting lah sebenarnya, dan merupakan salah satu usaha yang sangat berkesan
bagi pihak KPM, bagi pihak polis ataupun pihak SPRM dan sebagainya untuk nak meningkatkan lagi sifat integriti ataupun rasa tanggungjawab itu kepada individu, terutamanya pada para pelajar dan para pengajar dan pelaksananya juga. Okey, kita akan pergi tentunya ke bahagian cabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Nizam bin Hindi. Nometrix 0231103281. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembincangan saya berkenaan dengan pengaruh dan kepentingan integriti dalam pendidikan. Kepentingan integriti dalam pendidikan. Integriti merupakan asas kepada pembentukan sahsia dan kualiti dalam dunia pendidikan. Guru yang berintegriti menzahirkan nilai keikhlasan, amanah dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pengajaran. Menurut Hamidah 2006, hanya guru yang mempunyai integriti tinggi mampu meningkatkan kualiti pendidikan dan seterusnya kemajuan negara. Pendidikan yang berintegriti juga melahirkan pelajar yang berdisiplin dan beretika, menolak salah laku seperti meniru, menciplak dan ponteng, dan juga menjadi pemimpin berprinsip yang menentang rasuah dan penyelewengan. Seterusnya, peranan institusi pendidikan. Institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk budaya berintegriti. Guru yang berintegriti menjadi teladan dan contoh kepada pelajar, bukan sahaja dari segi ilmu tetapi juga sahsia dan etika. Apabila nilai integriti diamalkan, suasana pembelajaran akan menjadi lebih harmoni dan kondusif, sekaligus meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, Universiti Islam Selangor UIS telah melancarkan polisi integriti dan ikrar bebas rasuah IBR pada 28 Mei 2025. Inisiatif ini bertujuan memperkukuh budaya integriti dalam kalangan warga universiti selaras dengan matlamat melahirkan graduan yang berakhlak dan bertanggung jawab. Kesan integriti terhadap kualiti pendidikan. Melahirkan guru yang berintegriti. Guru yang berintegriti dapat memberikan pengajaran yang berkualiti dan juga melahirkan pelajar yang cemerlang, dan institusi pendidikan tersebut dapat dihormati oleh orang ramai. Institusi berintegriti. Apabila suatu institusi itu mempunyai sifat integriti, ia dapat menjalankan tadbir urus dengan tulus, bebas rasuah, dipercayai oleh masyarakat. Seterusnya, integriti tinggi melahirkan generasi masa depan yang berilmu, bermoral dan bertanggung jawab. Seterusnya, program pegawai integriti bertauliah CEIO. Apa yang dimaksudkan dengan program CEIO? Program CEIO bermaksud Certified Integrity Official, iaitu satu program latihan khas untuk melahirkan pegawai yang berkemahiran dalam mengurus dan mengawal hal ehwal integriti dalam organisasi. Program ini dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) melalui Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM. Melalui program ini, pegawai akan dilatih untuk merancang, melaksanakan dan memantau plan tindakan integriti di tempat kerja masing-masing. Sokongan kepada strategi nasional, program CEIO ini juga menyokong pelaksanaan strategi pembentasan rasuah nasional NACS 2024 hingga 2028. Ini menjadi salah satu usaha kerajaan untuk memastikan setiap agensi, termasuk institusi pendidikan, bebas daripada unsur rasuah dan salah guna kuasa. Kesan terhadap pendidikan. Pelaksanaan program CEIO ini memberi impak positif kepada sistem pendidikan negara. Antaranya ialah melahirkan pegawai dan guru yang beretika, tulus dan beraccountability, mewujudkan sistem pendidikan yang bebas rasuah dan mencegah penyelewengan, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh. Apabila nilai integriti diterapkan melalui program seperti CEIO, kita bukan sahaja membentuk warga pendidikan yang jujur dan amanah, malah turut memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Seterusnya, kesan integriti terhadap imej institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang berintegriti mampu membangunkan kepercayaan dan kerjasama antara rakan kerja sama ada dalam kalangan guru maupun pelajar. Apabila integriti diamalkan, institusi akan melahirkan
dan pelajar yang bertanggung jawab, jujur, dan berdisiplin. Ini secara tidak langsung meningkatkan image baik institusi di mata masyarakat. Selain itu, institusi yang berintegriti tidak terlibat dalam sebarang penipuan atau manipulasi, sama ada dalam pengurusan keuangan, akademik, atau pentadbiran. Individu yang berintegriti juga akan dihormati dan dipercayai oleh orang lain, sekaligus menjadikan institusi tersebut contoh teladan kepada yang lain. Seterusnya, kesan integriti terhadap penggunaan dana tulus. Dana pendidikan yang diterima disalurkan secara jujur dan berkesan agar kualiti pendidikan dapat terus ditingkatkan. Apabila ketulusan diamalkan, ia dapat mengelakkan pembaziran, salah guna kuasa, dan ketidakadilan dalam pengurusan keuangan. Selain itu, dana yang diurus dengan integriti akan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar memerlukan, seperti pelajar kurang berkemampuan atau sekolah yang memerlukan kemudahan asas. Oleh itu, pihak berautoriti seperti pentadbir sekolah dan kementerian perlu memantau pelaksanaan budaya integriti dalam setiap aspek pengurusan dana pendidikan. Seterusnya, kesan integriti terhadap pembangunan sahsia pelajar. Pembangunan sahsia pelajar sangat penting untuk membentuk individu yang bermaruah, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan adanya nilai integriti, pelajar dapat mengelakkan salah laku seperti menipu dalam peperiksaan, ponting sekolah, atau bersikap malas dalam belajar. Selain itu, penerapan nilai murni ini turut mewujudkan persekitaran sekolah yang beretika, harmoni, dan positif, di mana semua warga sekolah saling menghormati dan bekerja sama. Melalui usaha ini, kita dapat melahirkan generasi yang bermoral tinggi dan berakhlak mulia, yang bukan saja cemerlang dalam akademik tapi juga dalam kepribadian mereka. Guru memainkan peranan yang penting dengan membimbing pelajar mengamal nilai integriti dalam kehidupan seharian, sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi ke konteks cabaran integriti dan sistem pendidikan Malaysia lah. Okey, dalam konteks pembangunan negara, integriti ini merupakan teras yang utama yang menentukan keutuhan sistem sosial, politik dan pendidikan sesebuah bangsa dan negara lah. Namun cabaran terhadap nilai integriti semakin meningkat dalam era globalisasi ataupun era digitalisasi pada kini. Sistem pendidikan Malaysia tak terkecuali daripada berperangan pelbagai bentuk ancaman terhadap integriti, sama ada di kalangan pelajar, pendidikan ataupun pentadbir institusi. Yang makna kita faham kat sini lah, yang walaupun kat Malaysia ni banyak jugalah KPM, kita ada IIM, tapi benda ni masih lagi cabaran sebab kita di era-era digitalisasi yang mana kita adalah era kemudian lah, yang ayat mudahnya kita di zaman adanya AI. Okey, zaman ada AI, ada Gemini, kita ada ChatGPT dan sebagainya, dan banyak fungsi pelajar lah menyalahgunakan benda ni dalam sistem pendidikan. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama, cabaran yang pertama adalah kesedaran terhadap nilai integriti sangat lemah. Itu yang penting, terutamanya kepada pelajar dan pendidik. Dia pun kurang faham berkaitan dengan nilai moral dan etika. Daripada kajian Shabli 2016, dia menunjukkan bahawa ketidakjujuran akademik semakin normal. Meniru, memasukkan data dan meniru semula tugasan ini adalah satu benda yang normal. Ini sangat berbahaya lah, sebab benda ni bukan satu benda yang normal. Kita jangan menormalisasikan benda-benda yang salah, kan? Dia ketidakjujuran semakin menjadi norma sosial dalam kalangan pelajar, institusi pendidikan tinggi, termasuk meniru, memasukkan data dan sebagainya. Benda ni dia membentuk karakter yang tidak baik lah kalau kita menormalisasikan benda ni. Dan ramai pelajar dia menganggap bahawa plagiarism ni adalah kesalahan ringan. Ini salah. Dalam Islam kalaulah seseorang itu melakukan perbuatan yang meniru dan sebagainya, maka benda itu tidak diberkati. Kalaulah kamu dia menjadi doktor dan kadang kamu mendapat PhD dan kadang kamu meniru ataupun plagiarism daripada kajian-kajian yang lain, ilmu kamu tak akan berkat dan rezeki yang kamu dapat juga tidak berkat. Yang seterusnya, yang kedua, budaya dalam tempat bertugas. Okey, budaya dalam tempat bertugas ni ataupun yang kita kenali sebagai culture of silence, yang makna guru, pensyarah ataupun pelajar sendirilah kita sebutkan, sebab dia berkaitan dengan pelajar, dia tidak melakukan ataupun tidak melaporkan kalau dia melihat satu benda yang salah dari sudut integriti. Sebab apa? Mereka memilih untuk tidak melaporkan adalah sebab nak menjaga reputasi lah. Reputasi mereka, hubungan profesional mereka, dan mereka takut kalau mereka lapor benda ni, dia akan kacau kerja mereka. Macam mereka takut dipulaukan oleh kawan-kawan, kan. Dia rasa macam, kalau lapor benda ni kan akan kesan kat dia. Itulah. Okey, ini adalah dan yang kedua, mereka tidak yakin dengan whistleblower. Ada whistleblower ni macam lebih kepada macam ayat mudah ni adalah perlindungan ke atas orang yang melakukan report. Okey. Sebabkan ketidakkuat whistleblower tu, mekanisme whistleblower, orang takut untuk nak mengeluarkan ataupun ayat mudah ni lah untuk menegur ataupun melaporkanlah kepada atasan, ada pihak berkuasa berkaitan dengan isu integriti. Okey,
Okey, yang last sekali berkaitan dengan penggunaan teknologi tanpa tanggungjawab. Okey, ini yang disebutkan sebagai AI. Okey, teknologi seperti AI, ChatGPT, Gemini dan Copilot disalahguna. Pelajar copy paste tugasan tanpa semak atau fikir kritikal. Fenomena AI assistant plagiarism. Okey, pelajar lebih utamakan hasil banding usaha. Okey, kita huraikan ni macam mana? Tanpa tanggungjawab. Sebenarnya tidak salah untuk kita nak menggunakan AI untuk nak buat kerja, untuk nak mencari data. Akan tetapi, kesalahannya jadi apabila kita copy dan paste ataupun kita salin dan tampal secara kita tak baca benda tu. Kita tak baca, kita tak ubah, rujukan pun kita main ambil je daripada ni dan kita tak kaji betul-betul dan rujukan itu. Itulah menyebabkan tidak tanggungjawab. Kita gunakan teknologi bagus sebab memang kita zaman kemodenan. Kita memang kena gunakan teknologi untuk nak membantu kita sebab untuk benda tu untuk melajukan kerja kita. Akan tetapi bila disalahguna, ia menjadi isu integriti dan pelajar ni dia macam as long kerja aku siap, itu baguslah. Sedangkan tak, bila kita buat kerja, kita buat kerja, kita buat assignment dan sebagainya, benda tu kita membaca. Bila kita membaca, kita dalam masa yang sama kita memahami benda tu. Jadi kita tahulah bila kita keluar kita tahu nak kita buat apa. Bukan kadang kita macam kita tengok copy paste, lepas tu siap. Okey. Apa kesan dan punca berkaitan dengan isu ni? Yang pertama ialah dalam era digital tidak ditegakkan secara kolektif. Budaya takut kesannya krisis baru integriti akademik dalam era digital yang kita tidak tegakkan secara kolektif. Budaya takut dan tidak terus dalam institusi. Puncanya tekanan akademik kebergantungan kepada sumber talian, tiada pendidikan etika akademik sistematik. Okey, ayat mudah macam ni je. Kesan dia adalah kesan dia adalah dari sudut ni lah. Dia akan merosakkan anak dan bangsa kita dari sudut penyalahgunakan digital. Benda tu dia akan membantukan otak untuk berfikir. Jadi macam bayangkan doktor kita ada pelajar nak jadi doktor, dia menjadi doktor tapi berdasarkan ChatGPT. Kita pesakit pun takut sebenarnya kalau jumpa doktor yang macam tu. Dan puncanya sebab kita terlalu bergantung kepada sumber talian. Betul tak salah kita nak guna ChatGPT, tak salah. Benda tu macam nak membantu, tapi kita kena baca juga, kita kena cari sumber yang betul kan. Juga AI tu kita nak guna untuk sesuatu ayat, it's okay, no problem. Sebab ayat kita ni tak nak betul sikit, jadi kita guna AI untuk nak betulkan, itu tak salah sebab kita semua sumber daripada kita. Yang terakhir adalah tiada pendidikan etika akademik sistematik. Okey, bila tak ada etika dalam benda tu, maka kita akan mudah dan sangat-sangat mudah untuk melakukan penyalahgunaan kuasa ataupun melanggar integriti. Sebab apa kita merasakan benda itu tidak penting. Itulah. Okey, itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syakira binti Ahmad Zuri Mutamim. Nombor metrik 0231103230. Program Ijazah Sarjana Muda Pengajar Islam semester 5. Saya akan menerangkan mengenai bahagian saya, iaitu inisiatif kerajaan dalam mengukuh integriti dalam sistem pendidikan. Berikut adalah 4 inisiatif utama kerajaan dengan peranan pihak yang terlibat yang menjadi tonggak utama dalam memupuk integriti dan anti rasuah dalam sektor pendidikan. Integriti dan anti rasuah adalah tunjang utama dalam membentuk sistem pendidikan yang unggul di Malaysia. Kerajaan bersama semua pihak yang terlibat telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk nilai ini dalam kalangan pelajar dan guru, sekaligus mewujudkan sistem pendidikan yang berintegriti dan bebas rasuah. Pertama, pendidikan anti rasuah di sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bekerjasama untuk menyemai kesedaran anti rasuah sejak di bangku sekolah. Program dan aktiviti seperti bengkel serta kempen kesedaran dilaksanakan untuk mendedahkan pelajar kepada bahaya rasuah dan kepentingan integriti. Di peringkat IPT, kolaborasi antara Kementerian Pengajian Tinggi dan SPRM telah melahirkan program Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah (AMA). Program ini bertujuan membabitkan mahasiswa secara aktif dalam membantras rasuah, sekaligus membentuk pemimpin masa depan yang menjauhi gejala rasuah dan mempunyai integriti yang tinggi sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan. Kedua adalah Program Pendidikan Integriti (PPI). Institut Integriti Malaysia (IIM) telah menubuhkan PPI, Program Pendidikan Integriti, dengan matlamat membina sebuah negara bangsa yang berintegriti. IIM fokus melalui pendidikan dan latihan dengan merancang modul dan modul konsultasi untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang integriti dan rasuah. Ia bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai jati diri yang kuat, amanah dan jujur, selaras dengan objektif falsafah pendidikan kebangsaan (FPK). Ketiga adalah pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kerajaan telah memastikan elemen integriti diterapkan secara formal dan sistematik dalam KSSM. Prinsip integriti diajar dan difahami oleh pelajar sepanjang pembelajaran di dalam bilik darjah. Elemen ini tidak hanya terhad kepada satu subjek sahaja, tetapi ianya diserapkan ke dalam mata pelajaran teras seperti pendidikan moral, sejarah dan bahasa Melayu. Pendidikan moral menekankan mengenai etika dan nilai-nilai murni. Sejarah pula mengintegrasikan kisah teladan tokoh berintegriti tinggi seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan bapa kemerdekaan negara. Manakala bahasa Melayu menjadi medium untuk memperkukuh nilai-nilai murni melalui bahan bacaan dan penulisan. Keempat adalah latihan integriti untuk para guru.
Inisiatif ini diterajui oleh Institut Aminuddin Baki, IAB dan IIM, Institut Integriti Malaysia. Ia bertujuan membekalkan guru dengan kemahiran, pengetahuan dan kesedaran mengenai kepentingan integriti serta etika profesional dalam pendidikan. Latihan ini untuk memastikan guru menjadi role model yang berwibawa kepada murid dengan nilai moral dan tingkah laku yang seiring dengan elemen integriti yang diterapkan. Guru-guru dibekalkan dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang wajar apabila berhadapan dengan isu integriti. Secara keseluruhannya, inisiatif ini menunjukkan komitmen yang serius kerajaan dalam memastikan sistem pendidikan di Malaysia menjadi benteng utama dalam membina generasi yang berintegriti dan menolak sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Peranan semua pihak iaitu kerajaan, organisasi, guru, pelajar dan masyarakat amatlah penting dalam menjayakan matlamat murni ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama ialah Huzaifah bin Muhammad Rafiq. Program yang diambil ialah Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan sekarang semester 5. Baik. Sekarang saya akan bentangkan bahagian saya iaitu tentang faktor luaran, kesan negatif terhadap negara dan cadangan bagi disiplin ini. Baik. Untuk yang pertama ni kita akan lihat pakaian seragam yang tidak formal dan kesan terhadap disiplin tersebut. Baik. Jadi kalau pelajar yang pakaiannya tak kemas, jadi benda tu lebih mudah diorang nak melanggar peraturan dan hilangnya fokus terhadap pembelajaran sebab sibuk kepada pemakaian. Sama ada pemakaian seksi ke atau pemakaian yang tidak mengikut format sekolah lah. Jadi benda tu mempengaruhi penampilan terhadap tumpuan belajar. Jadi sepatutnya dengan pemakaian seragam ni dia mengurangkan jurang sosial dan membantu pelajar menumpukan perhatian terhadap pelajaran tanpa dipengaruhi status ekonomi atau gaya hidup. Seterusnya kita lihat kepada nombor yang kedua iaitu sikap negatif ibu bapa terhadap guru. Okey. Contohnya macam sikap ibu bapa yang dia pertahankan anaknya disebabkan gurunya memukulnya ke ataupun menegur dia ke. Jadi buatkan benda tu seorang pelajar tu dah tak ada rasa hormat dan tak patut hormat kepada guru. Sebab dia rasa dia ada kuasa dan guru tidak dapat buat apa-apa. Okey, jadi kesan kepada perlindungan tersebut, perlindungan berlebihan ni, jadi buatkan seorang anak tu, pelajar tersebut tak dapat nak belajar cara dia nak mengambil tanggungjawab dan buatkan dia tak matang dalam buat keputusan apa-apa sahaja dalam kehidupannya. Kesan terhadap masa depan negara. Jadi kita akan tengok yang pertama, kejatuhannya disiplin pelajar. Okey. Di antara sebab yang saya boleh kata ialah disebabkan kawan juga. Disebabkan persekitarannya juga. Bila kawannya tu dah hilang, dah tak ada hormat kepada guru, pelajar tersebut pun akan ikut, menyebabkan dia pun akan hilang nilai murni dan adab. Dan lagi satu benda ni akan menjejaskan pembelajaran mereka dan masa depan kerja diorang. Dan bila diorang akan keluar nanti, benda ni dengan tak ada disiplinnya akan menambahkan masalah sosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, ancaman kepada tadbir urus negara. Okey. Antaranya kita boleh tengok apabila seorang yang tidak berdisiplin, apabila dia menjadi pemimpin untuk masa depan, ini sangat berisiko sebab akan berlaku banyak penyelewengan seperti rasuah dan salah guna kuasa. Jadi bila diorang ni menjadi seorang pemimpin untuk masa depan, rasuah dan salah guna kuasa tu akan ada di mana-mana sahaja dan benda ni akan berterusan dan akan meningkat. Seterusnya bila dah pemimpin macam tu, pentadbiran negara pun akan menjadi lemah dan tidak cekap dalam menguruskan apa-apa situasi. Kemudian yang terakhir iaitu yang ketiga, kemerosotan keyakinan rakyat. Okey. Kesannya rakyat ni dia akan hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Jadi ini buatkan benda tu mengganggu kepada kestabilan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, benda ni juga dan kesan ni juga akan menghalang kemajuan negara dalam jangka yang panjang. Kita akan masuk kepada cadangan dalam menangani kemerosotan disiplin pelajar. Okey, first kita akan tengok kepada peranan sekolah. Peranan sekolah ni kita boleh lihat ditegaskan peraturan dan pemakaian secara seragam secara rasmi. Okey, sebagai contoh yang saya boleh bagi tahu, dihidupkan satu peraturan di mana jika seorang pelajar tu dia tidak memakai seragam rasmi sekolah,
maka mereka akan didenda. Kemudian kita laksanakan latihan kepimpinan dan program motivasi. Benda ni pun akan melatih kepada orang dan memberi kesedaran kepada orang agar tidak melanggar disiplin. Kemudian banyakkan aktiviti kurikulum bagi membentuk sasiah. Dan yang terakhir, guru juga perlu konsisten dalam tindakan disiplin agar seorang pelajar itu dia tidak mengambil kesempatan dalam melanggar disiplin. Okey, kita akan lihat kepada nombor 2 pula, iaitu peranan seorang ibu bapa. Peranan ibu bapa. Jadi sebagai contoh kita boleh lihat tunjukkan teladan yang baik di rumah. Contoh tunjukkan teladan yang baik di rumah ni macam kita tidak menunjukkan perbuatan kita yang tidak senonoh kat rumah tu. Seperti mengajak solat waktu bersama dan selainnya lah. Kemudian menghormati guru dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Dan kemudian pantau tingkah laku serta penggunaan gadget anak. Benda ni sangat penting sebab seperti mana yang kita dapat lihat pada masa kini, penggunaan gadget anak ni tidak ada had masa. Menyebabkan mereka ni dapat menggunakan gadget 24 jam tanpa dipantau oleh mak ayah sendiri. Benda ni pun sangat memberi kesan kepada anak tersebut jikalau tidak dipantau. Baik, seterusnya yang terakhir, didik anak supaya bertanggungjawab dan beradab. Supaya bila mereka keluar berjumpa dengan orang, mereka tahu apa tanggungjawab mereka dan mereka akan menjaga tingkah laku mereka. Kemudian yang terakhir ialah peranan kerajaan dan agensi berkaitan. Okey. Dengan memperkenalkan model nilai murni dan integriti dalam pendidikan. Kemudian menggalakkan kempen anti rasuah di sekolah dan IPT. Kemudian sediakan sokongan dan latihan kepada guru dalam menangani disiplin supaya mereka tahu bagaimana untuk menguruskan pelajar yang tidak berdisiplin. Kemudian yang terakhir ialah memperkukuhkan undang-undang berkaitan keselamatan sekolah. Supaya benda ini sebagaimana bila ada kes buli di sekolah tersebut, dengan memperkukuhkan undang-undang ini dapat mencegah kes buli tersebut. Kesimpulan daripada tajuk ini, secara keseluruhan, integriti dalam sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Nilai integriti bukan sahaja mencerminkan kejujuran dan amanah individu, tetapi juga menjadi asas kepada ketelusan, kecekapan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Pelaksanaan pelbagai inisiatif kerajaan seperti pendidikan anti rasuah, program pendidikan integriti PPI, kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan latihan integriti untuk guru membuktikan komitmen serius dalam memperkukuh budaya integriti di semua peringkat. Walaupun pelbagai cabaran seperti penyalahgunaan teknologi dan kelemahan kesedaran etika masih wujud, dengan usaha berterusan semua pihak kerajaan, iaitu kerajaan, pendidik, pelajar dan masyarakat, sistem pendidikan Malaysia mampu menjadi wadah pembentukan modal insan yang berprinsip, bermaruah dan berintegriti tinggi demi kemajuan negara kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.